mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, ketika seluruh peminat bola sepak Asia Tengah dan Asia Tenggara menanti dengan penuh debaran perlawanan CAF Nations Cup, satu kontroversi hangat mula menyelubungi penyertaan negara jiran. Malaysia ketika ini secara rasmi telah diumumkan sebagai pasukan jemputan ke kejohanan tersebut, namun penyertaan rasmi dari Malaysia ini mula dipertikai oleh segelintir penyokong Indonesia. Mereka menuduh bahawa kehadiran skuad Harimau Malaya ke CAF bukan atas jemputan rasmi, tetapi kononnya disebabkan bayaran bawah meja oleh Tunku Ismail. Dakwaan liar ini semakin membara sehingga ada yang meminta FIFA campur tangan dan menyiasat CAF atas tuduhan konspirasi dan jemputan hantu ini. Untuk makluman semua, Malaysia telah pun secara rasmi dijemput oleh Badan Induk Bola Sepak Central Asian Football Association untuk menyertai kejohanan CAF Nations Cup musim ini. Kejohanan ini akan berlangsung dengan perlawanan yang dibahagikan di antara dua negara tuan rumah iaitu Uzbekistan dan Tajikistan. Penyertaan Malaysia diumumkan secara terbuka menerusi satu hantaran rasmi CAF di laman media sosial mereka. Mereka berkata, kami mengalu-alukan kehadiran dua negara jemputan ke kejohanan CAF Nations Cup iaitu Oman dan Malaysia. Penyertaan ini akan memperkukuh lagi semangat integrasi bola sepak antara Asia Tengah dan rantau lain. Mungkin ada segelintir fans Indo mendengar kenyataan ini dengan mata yang merah sehinggakan fitnah ini terjadi. Kenyataan ini sememangnya telah menamatkan spekulasi bahawa Malaysia masuk melalui pintu belakang kerana Malaysia bukan satu-satunya negara jemputan. Oman juga dijemput tanpa sebarang kontroversi. CAF Nations Cup akan melibatkan 8 pasukan iaitu 6 negara anggota tetap seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan dan Afghanistan, diikuti bersama 2 negara jemputan iaitu Oman dan Malaysia. Undian kumpulan dijadual berlangsung secara rasmi pada 3 Julai ini. Format kejohanan adalah 2 kumpulan dengan 4 pasukan setiap satu dan hanya 2 pasukan teratas dari setiap kumpulan akan layak ke separuh akhir. Perlawanan peringkat kumpulan akan berlangsung di Tashkent dan Dushanbe. Tapi kekecohan telah berlaku di media sosial dengan kelakar apabila beberapa ekam penyokong Merah Putih sudah mula melontarkan tuduhan bahawa TNJ telah membeli laluan untuk ke CAF. Mereka menganggap Malaysia sebenarnya tidak dijemput pun. Tunku Ismail bayar CAF, kononnya dia adalah anak raja, ada duit yang banyak, semua boleh beli. Tuduhan ini bukan sahaja tidak berasas, malah menghina integriti CAF sebagai badan rasmi di bawah Asian Football Confederation dan FIFA sendiri. Tunku Ismail sememangnya individu yang terkenal dengan pengaruhnya dalam dunia bola sepak Malaysia. Namun segala usaha yang dilakukan oleh beliau adalah dalam kapasiti rasmi dan bukan peribadi. Malah jemputan Malaysia ke CAF ini sebenarnya telah diperoleh melalui hubungan strategik antara AFAM, AFC dan juga CAF sendiri yang berlangsung sejak 2013. Sumbangan besar Tunku Ismail kepada pembangunan bola sepak negara termasuk penubuhan struktur profesional JDT, pelaburan ke akademi, fasiliti dan sains sukan serta hubungan diplomatik dengan klub dan konfederasi luar negara. Dengan menuduh Tunku Ismail membeli tempat ke CAF adalah tidak masuk akal, malah mencerminkan rasa iri hati terhadap kemajuan Malaysia. Dari sudut peraturan, tidak mungkin CAF boleh disogok untuk menjemput pasukan ke kejohanan rasmi. Ini kerana setiap keputusan CAF tertakluk kepada peraturan AFC dan juga FIFA. Jemputan ini dibuat secara kolektif oleh Jawatan Kuasa Teknikal dan Pertandingan CAF dan semua penyertaan rasmi diumum melalui saluran yang sah dan terbuka. Istilah jemputan hantu mula tular selepas fans Indonesia mendakwa kononnya Malaysia tidak pun disebut dalam dokumen rasmi AFC lalu mengatakan Malaysia masuk tanpa jejak. Namun dokumen rasmi CAF menyatakan dengan jelas bahawa Malaysia is one of the invited nations to the CAF Nations Cup together with Oman based on mutual agreement and technical merit. Tambahan pula, Persatuan Bola Sepak Malaysia telah mengesahkan penerimaan jemputan ini melalui kenyataan media.
Sebahagian fans Indonesia mendesak FIFA untuk menyiasat Malaysia kerana membayar kafar. Perlu diketahui FIFA tidak akan campur tangan tanpa bukti kukuh. Tuduhan daripada media sosial sebenarnya tidak cukup untuk memulakan siasatan rasmi. Ini membuktikan bahawa tuduhan yang dilemparkan tidak lebih daripada cakap kosong yang lahir daripada emosi dan rasa tidak puas hati.